Dia dipanggil coherent, dia bukan coherent, dia dipanggil asam-madu. Ataupun dalam sendiri dipanggil progress. Dia step by step. Pandai masuk ke coding ni, okey. Baik. Jadi okey lah. Kedua, yang ni sepatutnya ialah awak ambil masa juga 8 minit tak apalah, terima juga. Porting dengan kuat piano ni awak bagi contoh pendek apa semua buatlah. Lepas tu asal ada menyanyi, ada grafik gambar apa semua okey lah. Okay. Murid diminta membaca lirik. Kat sini yang awak perlu tukarkan. Murid diperdengarkan lagu dulu. Bagi dengar, bagi dia overview lagu dulu. Secara lalu lah, maksudnya nak dia dengar tu melodi dia macam ni. Saya kali pertama saya dengar tu, saya nak dapatkan dia rhythm. Nak dapatkan benda tu. Nak dapat benda tu nanti bila nak baca lirik senang. Kan? Okay. Guru lepas tu dah buat dengarkan tu, baru kita pergi ke arah lirik. Baca lirik ikut kodal. Stick singing with echo singing ni, dia ialah macam ni. Contoh kan. Ya. 6 pagi jam berbunyi. Awak buat ni. 6 pagi jam berbunyi. Tepuk dengan sebut. Mula awak sebut dulu. 6 pagi jam berbunyi. Aku capai kuala mandi. Kan dia tinggal lagu kan. Jadi nak kuatkan rhythm itu. 6 pagi jam berbunyi. Aku capai kuala mandi. Hatiku sangat gerak. Dapat bertepatan lagi. Nanti bila dia dapat pattern tu, dia boleh buat dan cepat ditangkap. Lepas tu baru tunggu pada lagi. Selesai macam ni, lepas tu guru dengarkan audio 2 kali ni, awak boleh buat phrasing, awak boleh buat tumpukan rangkap pertama dulu, kuasai dulu. Ulang balik. 6 pagi jam berbunyi, aku capai kuala mandi, hatiku sangat habis. Ulang balik. Pergi kedua. Kan kita boleh drag tu. Ulang balik. Kan ada tanda berapa angka. Dia punya timer kan. Dia punya timeline kan. Kosong ni berapa, awak tarik dia, drag dia macam tu dia. Ulang balik. Itu kita panggil perempuan lelaki tu ni. Tak buat. Tapi overall okey. Itu dia. Kaedah ni. Ini apa kaedah. Kaedah dia kena buat. Okey. Sayang tau. Awak punya ni dah cantik dah. Saya suka. Boleh beli lagu Korea okey. Ni belum lagi aplikasi dynamic. Bila masa nak buat piano dekat kena tanda lah. Kena tanda kan. Kalau kata dalam dekat lirik tu boleh pakai marker kan. Cuba kau buka tadi. Tak, buka lirik tu. Kak, tunjuk sana. Najwa, tunjuk sana. Okey, tunjuk sini. Pergi ambil marker. Gariskan dekat mana crescendo dekat mana tu. Pakai warna-warna. Ada warna-warna tu. Tak kira warna apa nak crescendo, warna nak apa tu. Bezakan. Cuba garis dia. Kita kena kreatif tu. Macam mana awak nak buat? Dia buat. Dia nak buat. Letaklah 6 pagi jam berbunyi, aku capai golongan yang sama. Ke sekolah tu mencari ilmu agar diriku bukan lagi tu buat piano. Garis. Warna merah. Garis kita tu. Garis itu tulis sebelum piano. Warna merah piano. Okey. Macam tu. Nanti budak bila budak nyanyi sampai situ, dah kena simbol sekali. Tapi kena jelas salah. Okey. Dunia era global, segala ilmu di hujung, di hujung tinggi, sering ini lagi, garis biru pula. Contohlah bagi cadangan. Jadikan dia forte. Jadi forte. Jangan banyak-banyak, ambil sikit-sikit lagi, bawah lagi sikit lagi. Ini forte. Okey, forte. Jadi, terbuka luas ni, ambil warna hijau, contohlah warna hijau tu dia. Contoh hijau. Kan ini banyak pun susah juga. Okey, terbuka luar pintu gerbang. Kita tengok rhythm tu susah nak buat. Yang dia punya lirik yang panjang-panjang macam mana? Jadi Cak Ilmu pegangan kita kan? Jadi Cak Ilmu pegangan kita. Okey, garis biru. Bukan, orang apa hijau. Jadi Cak Ilmu pegangan kita buat crescendo. Crescendo tu macam ni.
Jelas CRES. Jadi tu dia soft kan, dia mana kan. Jadi dengan ilmu pegangan kita tu kuat, akhirnya daripada sini ilmu bertugas setiap masa. Jadi katalah warna merah, letak warna merah atau warna lain. Bergaris. Jadi kan decrease. Dia macam fade, decrease. Maknanya dia fade, dia kuat kan. Ilmu berguna sentiasa. Jadi fade, jadi semakin senyap. Barulah dapat aplikasi dinamik yang awak nak dalam ni. Faham atau tidak? Okey, beliau. Jadi overall okey lah. Tapi untuk nak letak ikhlas tak boleh. Tapi ada orang panggil, ada hope, ada chances untuk gerak betul. Saya nampak equipment ni dah cantik dah. Dia tak ganggu. LCD, siapa ini. So, tapi kita lebih kreatif lagi nak agihkan kaedah kumpulan. Dia jangan duduk setempat. Mungkin awak kumpulkan dia bagi kumpulan. Nanti secara kreatif dia, awak carilah apa-apa dalam apa yang dicadangkan oleh Webster dengan Lawrence. Kan saya dah cakap pada minggu yang mula-mula tu. Saya kata kaedah dalam muzik ni, kalau method dia nak ajar nyanyian, tengok kodal cara. Kalau nak ajar permainan dalam muzik, tengok cuff off. Kalau nak ajar pergerakan nanti, tengok pada Daltrus. Lepas tu, akhir sekali, ketiga-tiga tadi, nak bagi kreatif. Dia punya kaedah, method. Tengok Lawrence, tengok Webster. Torrance dengan TORRENC dengan Webster. Buat nak kira kumpulan, jangan ada statik duduk daripada awal sampai habis duduk. So tak ada dynamic punya ni. Tak boleh. Faham tak? Okey So saya rasa itu je dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Untuk pihak dua kali dulu. Pastikan well prepared. Mesti baik-baik. Bersedia. Awak dah dapat budak yang bagus. Awak dapat budak yang bagus. Dari segi pengenalan kelas ada masalah apa? Tak ada masalah. Alright. So Najwa, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.